Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita kembali ride border. Video kita ni ride setahun sekali ya geng. Setahun sekali je. Kenapa setahun sekali? Setahun sekali baru ada kumpul model. Okay, kali ni kita orang geng yang sama, kawan-kawan aku yang sama, tapi semua dah tukar. Ada yang dah beli Forza, ada yang dah beli X-Max, ramai lah, X-Max 4 biji. Sekarang kita kat Danok nak tukar duit. Berapa tukaran dia? Pakai full face mat, full face baru. Oi, sini. Oi man. Oi. Macam biasa motor aku. Okay, nanti kita sambung. Tak sambung. Biar aku cerita lah nak pergi mana. Kita nak pergi Road 1081 Nan dengan Putaba. Ogura. Apa? Berulat-ulat. Bon voyage. Okay geng, kita akan menuju ke Patalung. Kita akan menuju ke Patalung untuk stop dan sarapan. Nanti masa ke Danok kita makan makanan nasi goreng dan roti. Kita masih Okay geng, sekarang pukul 12 lebih waktu Thai. Mana lagi sekarang lokasi? Mana bang? Dengan 10 biji sekarang kita sampai ke sini. Apa nama tempat ni? Tungsong. Ha? Tungsong. Belum sampai Surat lah. Patalung jauh, Surat lah jauh lagi mat. Kita orang makan kat sini. Kita orang makan dekat PTT Tungsong. Makan belauk macam ni lah. Okey lah, boleh lah. Kenyang agak lah. Oh, panas mat, panas. Ni antara motor-motor. Semua skuter kali ni. Ada sebiji Y16 mana? Mana Y16? Tak tahu dia suruh mana. Yang ni tak. Selepas ni kita akan refuel setiap 200 km. Semua motor ni boleh tahan 200 km. Y16 pun dah tank 7 liter. Maintain dalam 1.2, 1.3. Tapi kebanyakannya 1.2 lah. Okay geng, panas terik ni. Kamera GoPro buat hal lah, tak hidup lah. Paksa lah record pakai handphone. Okay, next target Suratani. Masa aku mau pakai semua ni dah kotor. Ini lah bodoh jalan dan joiner lah. Balik saya je. Pagi tadi bapak ikut. Kasut kau ni man, perempuan pakai man. Tak. Yang perempuan pakai Stella pun. Nampak perempuan lah man. Apa tak? Ni awet tu naik racer dia belakang. Kau salah beli kasut kan. Kau beli kasut perempuan kan. Kalau cakap dia punya mesti yang cerita dia. Dah sakit. Dah sakit betul tak? Beli kasut perempuan. Dah sakit belum? Dah sakit belum? Belum lagi. Abang nak sakit. Abang mau lana tau.
Sekarang kat mana? Ha? Kita Peracuap? Peracuap Khairikan. Tapi sekarang kita mengalami sedikit masalah, iaitu Ford ada mengalami kebocoran tayar. So dia ada kat belakang. Ini mesej dia mengerikan. Ada seorang member tayar bocor. Dia dah settle lah tu. Pancit cocok cacing. Ni muka-muka barai semua. Kita dah jalan 1100 kilo. Ada 100 kilo lagi. 150 kilo lagi. Sekarang dekat Ban Sapanoi. Aku nak bagi tahu benda, aku tak tahu kat mana. Tapi dalam daerah Chumphon lah. Dia dalam daerah Chumphon yang terakhir punya. Oh gila man. Semua motor tak ada rupa motor dah. Okey, disambung. Siapa tu? Salih. Bang, kat mana bang? Good morning. Lagi sikit dah sampai peracuan. Hari ke berapa? Hari kedua. Hari kedua lah. Hari kedua nak ke mana? Peracuan kat Patuberg. Sekarang peracuat Kirihan. Bincang. Okay, sekarang lagi 700 ya, 800. 700 kilo lagi. 700 kilo. 7. Tak habis. Okay, sekarang kita kat Peracuap Kirihan. Hari kedua, tidur kat sini. Ngam tempat ni. Dekat Peracuap Kirihan. Dekat sini banyak chalet, motel. Harga 450 baht. Kira 23 ringgit seorang. Kau duduk 2 orang, 23 ringgit seorang. Jimat lah. Ni antara motor yang hadir. Okay, hari kedua ni kita akan pergi ke Butabek terus lah kalau boleh. Nak push bantai terus sampai Butabek. Kalau tak sampai, tengok macam mana plan kan. Tak tahu lagi sebab Butabek daripada sini 700 km. 700 km ni tu tak sama macam Kuala Lumpur ke mana. JB ke Perlis ke. Dia kat sini Peracuap Kirihan sampai Butabek dia ada jalan lurus 300 kilo ke 400 kilo. 200 kilo tu corner. Okay, motor ni baru keluar seminggu Ya, brother ni paling-paling punya. Ni motor ni baru keluar seminggu ni. Dah Thailand terus bantai sampai atas. Total ride 4,500 nanti aku sampai balik. Yang sana tu pun sama kat tu. 2 biji lagi tu baru keluar tu. Saya. Oh, cantik matahari naik tu. Good morning everybody. Jalan. Pick up. Baju bodoh. Terus buka aja. Okay guys, kita akan meneruskan perjalanan hari kedua. Sekarang hari kedua Tapi ada member seorang yang T-Max tu tayar dia kena paku. Dia tak bocor lah tayar dia. Jadi kita akan speed stop pertama, cari sarapan jap, alas perut, makan roti. Nanti cari kedai motor tempat dalam ke, selamat sikit. Sebab member yang semalam yang pancit tu, yang pecah tayar tu, dia tempat dalam.
Ada kedai dekat sini harga dia convert RM15 je. Siap upah buka semua, murah tau. Okay kan, nanti aku update lagi. Okay kan, ni first pit stop. Kita orang sarapan dulu. Lagipun nak tukar, bukan tukar tayar, nak buat tayar apa tu, tampar dalam ke cacing ke ikutlah. Sini lori laju-laju Sekarang kita makan dekat sini, kat Muslim ni, kat Prachuap. Okay, Assalamualaikum. Nak update, kita dah sampai ke PTT Bangkok. Kira ni pinggir Bangkok lah untuk kita keluar ke Nakhon Sawan. Lepas tu kita ke Saraburi, Lop Buri, Phetchabun, Purtabek kita try sampai. Sekarang pukul 1.30 waktu Thailand. Lambat tadi sebab member ni tayar dia pancit kena paku. Tu tunggu dia. Dia pergi tampal tayar dekat belakang, dekat mana tu. Okay geng. Video. Okey. Okay ah. Saraburi lepas ni. Mana? Saraburi. Tak apa dah. Lapar dah.
boleh lah. Aku nak pukul kot. Bang, hari ketiga. Cakap hari ketiga. Okey, pentas. Belum. Cabun Day 3. Day 3. Okey. Today is day 3. Kita sekarang daripada Pechabun nak pergi ke Putaba. Biasalah aku itu So nak ke Putaba tu tak jauh dalam 70 kilo lagi. Pechabun ke Putaba Lepas tu 70 kilo. Ke Putaba 70 dan betul Putaba ke Nan tu ratusan kilo lah. Itu tanya pada Din lah, dia tahu. Berapa ratus kilo lagi Din? Putaba dalam 400 kilo. Ni Nan dalam 400 kilo lepas ni. Mana boleh tunjuk Fak? Nanti kena ban bodoh. Okay geng, daripada Pechabun ke Putaba 70 kilo. Lepas tu pergi Nan ada lagi 330 kilo lagi. Ini hari ketiga Hari ketiga dah sampai sini. Berhenti sarapan pagi jap. Sarapan pagi makan kat CBI je. Okay geng. Okay geng, kita dah sampai. Bukan dah sampai lah. Ni perjalanan naik Putaba. Ada 18 kilo lagi Putaba. Atas tu tinggi man. Kami dari Pecah Enjin sekarang berada di Putaba. Okay geng, ni view Putaba Kita sekarang kat Putaba. Masya Allah, cantik lah kawasan ni. Cantik lah. Kat Malaysia tak dapat view ni. View ni kamera tak sampai. Dia kawasan ni dia sejuk, tapi
jalan macam ni agak jauh juga lah, sebab kita orang nak potong ke Nan. Sini banyak view chalet view. Cantik kan tempat ni. Kawasan ni bukan gambut dah. Ini tak tahu kenapa dia. Tapi jalan ni, jalan kecil ni dia menghala ke Nan lah. Ada jalan ke Nan. Tapi jalan dalam. Aku nak pegang kamera phone ni lama-lama tak berani. Pada tu okey, kena main break je. No, atas tu tinggi-tinggi tu. Okey. Ni jalan ni dua hala tapi kena hati-hati lah. Bawa pelan-pelan ke. Kita hati-hati lah. Tengok ni pokok apa dah tahu. Sekarang kita dekat border Laos Ni Laos sebelah ni Laos. Sini Thailand. Dia macam golok sepadan golok. Cakap ikan orang Laos. Okay, Assalamualaikum, good morning semua. Sekarang kita dekat Nan, Bandar Nan. Hari ni hari keempat day 4. Hari keempat kita akan mulakan perjalanan. Sekarang dah lambat ni sebenarnya, pukul 10. Biar kita akan menuju ke tempat street number 3 tu. Lepas tu kita akan habiskan loop. Abang kat mana sekarang? Hari ke apa? Hari ni kita nak naik puncak. Hari keempat. Hari keempat. Kita ada kat Nan lah. Hari keempat dekat Bandar Nan sekarang. Kita akan menuju ke street number 3. Lepas tu tak tahu ke mana hala ni, tak bincang. Kalau ada boleh buat loop Nan tu apa tempat tu gam-gam boleh lah. Ni mana kawasan rumah orang. Macam rumah Doraemon.
dah rosak dah. I love tu. I love tu dah rosak. Okay, Assalamualaikum geng. Kita orang dah sampai street number 3 Nan 1081. Nombor 3. Nampak? Satu pusing sini. Nombor 3. Itu sebenarnya. Semata-mata buka buah. Buka buah. On tak on? Buka buah. On tak on? Kalau on kita kena on. Bang buat video bang. Kami dari Pecah Angel sekarang berada di road number 3. On tak on? Terima kasih. Okay geng, kita dah sampai 1715. Oh sejuk betul kat sini. Suhu dia 13C, 14C. Bawah 15. 13C lah. Oh dia sejuk betul. Tu gunung. Ni puncak tertinggi lah. Route 1081. Sejuk weh. Korang kena cuba atas ni. Bang. Kau pun tekan munguk. Kau tertekan jadi. Tapi kau cakap tadi ada tak? Masih lagi. Tekan. Jangan tekan apa-apa. Terus akam ya? 1715. Puncak tertinggi. 13C sekarang.
Rumah sejuk tu. Sekarang suhu 13C. Teng 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 teng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Ni beras bukit ni aku rasa ni. Kan? Beras bukit kan? Beras bukit. Beras bukit. Beras bukit. Okay guys, hari keempat dah settle loop Nan. Loop Nan pula. Loop 1081 tu nombor street dia dah habis. Hello guys. Sekarang kita nak bergerak ke bawah, peta bawah. Bergerak ke peta bawah. Mana? Cakap terus. Okay guys, kita dah sampai Prey. Tapi belum bandar je. Sekarang pukul 6.30 waktu Malaysia. Oi, sejuk kan? Bila dah habis sejuk ni tak tahu dah. Kawasan atas utara Thailand ni memang sejuk lah. Tapi tak sesejuk yang 1715 tu lah. Tapi tetap sejuk lah. Angin tak tahan lah. Sejuk gila lah. Oi, Waisuku. Wow, pertama kali tengok Waisuku kat sini. Liga juara-juara. Liga juara. Okay, hari ni hari ke-5. Hari ke-5 kita tidur dekat sini. Nama tempat ni Iron apa tak tahu lah. Iron Resort. Apa nama tempat ni? Pinang Solo Pitna Solo apa benda. Sekarang kita akan menuju ke Bangkok. 300 kilo lagi. Bangkok 370 km lagi. Sebab semalam ada yang dah mengantuk, ada yang dah terlalak atas motor, jadi kita berhenti lah. Ni siapa ni bilik ni? Surprise, motherfucker. Ui, lambat. Abang nak abang? Mana dia? Kang Kedau. Abang nak abang? Abang Kang Kedau. Abang tak bercakap pula. Ni murah kat sini. 400 baht je. Seorang RM23 je. Kalau kau nak singgah tidur sini boleh lah, kabin ni murah je, budget. Mana abang tu? Berak? Oh.
Okay geng, kita sekarang dalam Bandar Pinak Solok. Rupanya Bandar Pinak Solok ni besar juga. Besar dan meriah dan sibuk. Wah, bandar dia. Mungkin dia tak jauh dengan Bangkok kot. Sebab sini ke Bangkok dalam 330 km. Tapi Bandar Pinak Solok ni dia kira okey lah. Maju lah, nak kata maju, bukanlah maju, maksudnya peluang pekerjaan dia tu banyak lah kat sini daripada Bandar Nan dan lain-lain lah, belah-belah utara ni. Dia serabut macam Hanyai sikit lah, tapi tak adalah besar macam Hanyai. Tapi dia punya busy lah tu, beras, bergampit-gampit beras lah. Alamak, apa hal kau melintang tengah jalan ni? Sekali tengok macam Hanyai kan, dah sampai Hanyai lah. Lega lah sampai Hanyai. Tak ada, dia bukan Hanyai lah geng. Dia Pinak Solok. Gambar aku kat Bukit tu kan? Ha? Okay guys, kita dah sampai Bangkok. Okay, dah sampai Bangkok petang ni dah sampai Bangkok. Daripada Pinak Solok tadi, dia hari ke-5 kita dah kat Bangkok. Tengok esok hari ke-6 atau kita stay sini 2 malam ke, tak tahu lagi lah. Sebab diorang nak pergi Punsap Market. Perut pun dah lapar ni. Tapi apa, town Bangkok yang sebenarnya jauh lagi ni. Rasanya dalam 20 kilo lagi. Kita berhenti tengok Punsap dulu, Punsap Market. Apa punya jalan macam ni? Pelik-pelik je. Oh, dia pusing. Pusing balik. Pusing balik. Guys, kita dah sampai Punsap Market. Apa pasal jual baju pula ni? Oh, jual barang motor kat belakang kot. Okay guys, sekarang dah petang. Kita dah sampai Punsap Market. Kawasan ni besar. Mari kita tengok apa yang ada. Harga dia. Harga apa? Tu tayar tu. Rosso double. Ha. 763. Rosso skuter SC. Kat KS 900 kan? Oi, mahal tu. Member service member service. Servis minyak hitam. Servis tukar tayar ke? Tukar tayar dan servis. Oh, tukar tayar dan servis.
Tak payah, jangan. Oh, KRZ secara piko dia baik tau. Oh lama motor rare kat sini. Oh, S-Max dia ngam tu. S-Max dia lari punya tu. Ni banyak barang S-Max. Ini rim S-Max dan Forza. Rim S-Max, Forza, Exober. Nitron, banyak brand ni sebenarnya Exober ni. Ini untuk player-player Wave Kapcai. Dah siap lah rim. Nombor plate papan. Mana? Ni yang kita orang pakai tu. Macam colour dia. Samurai colour. Polin tak ni ke? Ha? Tak ni beli. Ni antara meriam Patani orang Islam kita. Sedih lah tengok. Dia orang buat datang ke Bangkok nak tunjuk kat raja dia dulu 300 tahun dulu. Rasanya 300 tahun dulu buat datang naik gajah. Ya, menunjukkan simbol Kesultanan Patani tu tumbang. Besar memang besar gila meriam ni. Yang belakang tu istana dia. Cepat. Yang belakang tu istana dia. Ngam-ngam dia dah tunjuk meriam Patani kat sini. Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni tengah hari Hari ke-6 kita di Bangkok. Betul-betul bandar Bangkok ni. Kita akan ride lagi hari ni. Kita akan start turun ke peta bawah Thailand. Tapi ada singgah tempat lain lah. Makan dulu ke mana-mana ke tak tahu lagi. Nanti kita update lah. Motor masih mantap je. Tapi ada makan minyak hitam lah. 1,500 kena tukar minyak hitam lah. Ni video dia, jangan sibuk dia. Nampak kan? Ni makan. Makan sini. Sini makan. Sini. Bangkok makanan halal. Bangkok jam man, Bangkok.
jam oi. Tolong. Original. Dah ini. Nafas. Weh, tangan. Tahan nafas. Dekat je siut punya jarak. Mata hai macam lah orang ya. Motor wat bosok ya. Bye-bye. Tahu dia rampas semua kawan. Bye. Mantap. Bodoh lah. Ui, besar. Udang Macam ni ya. kat sini mahal lah tu. Oi, udang kara. Wahin seafood. Ni tak tahulah ni ramcadah ni. Pork chop. Bila tinggal kita saya pi. There is so many times I let you down. So many times. Mana? Ni. Oi, boleh tentu lagi. Macam kan. Macam bondan. Kau ni, tu pun tak kenal. Nampak muka dia macam lelaki bodoh. Ha? Anak nampak dia pakai cheongsam. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari ke-7 Hari ke-7 kita nak bergerak turun ke bawah Petetai, Suratani. Sekarang kita dekat Hua Hin. Sekarang kita kat Hua Hin Tunggu siap-siap ni gerak. Hua Hin daripada Suratani 550 km.
Balik ni kira pace dia, kilometer dia dah kurang lah. Kalau tidak kita awal-awal hari kita hantar 1000 km, 700-800 km kan. Tapi tak apa, kita memang target 8 hari pun. Esok hari ke-8 terus balik Malaysia. Okay. Okay, kita dah sampai Kunsarai. Kunsarai oi. Arena Kunsarai. Aku tak nampak betul. Apa yang kau fikir saya bang? Kalau dalam Bangkok tu lagi senang jadi. Berhenti isi minyak ah. Bentalana. Mati isi minyak. Yo, walau tak payah isi pun. Bentalana.
pergi beli kacang-kacang dulu. Hari ni start Batalung, Songkla, Danok. Pusing makan semua tadi. Aku nak pergi tukar duit ya. Nak pergi tukar duit. Tukar duit. Beli kacang. Sebelum masuk Malaysia beli kacang dulu. Sampai mana? Sampai mana? Danok. Oh, Danok. Alhamdulillah. Kita dah lepas border Danok dan border Malaysia ni menuju ke Kuala Lumpur. Kawan-kawan aku ni dekat Danok gitu beli-beli barang. Tak tahulah pukul apa dah nak keluar. Tunggu kat Paminyak jalan sekali. Sekarang pukul 7.40 waktu Malaysia. Ni sekejap lagi kan nak singgah Bandar Baharu, kampung member tu. Yang itu tu. Lepak sejam 2 balik lah. Mungkin 4-5 pagi, 3-4 pagi lah. 3-4 pagi sampai lah KL. Okay guys, nanti kalau ada video lain aku sambung. Okay gang. Okay guys, selamat pagi. Sekarang pukul 6 pagi, baru sampai Tol Duta. Tadi lepas border, kita orang lepak kat kampung member ni, dekat Pari Bunta. Lepas tu pukul 2 pagi bergerak. 2 pagi gerak, pukul 6 sampai Duta. Pari Bunta sampai sini. Okay geng, ride kali ni sukses lah. Total 4,900 sampai ke sini. Daripada rumah pergi Putaba, Nan, bagai-bagai semua tu 4,900 km. Okay guys, salam guys. Okay guys, kita jumpa lagi. Gerak lu Papa Roger. Roger. Baik. Separuh je ambil ni. Nice ride. Wan. Akhirnya pasal. Wan, nyanyi sikit Wan. Lagu Kiambang. Dia follow habis lah. Kiambang menjadi. Bye.